Assalamualaikum guys. Hari ni akan buat satu konten, iaitu kita nak survive pada warden di satu maze yang besar juga lah. Amat besar, dan kita ada sejata 3 item ni je untuk survive. Kau nampak tu lah warden ni. Kita kena survive sampai ke tower. Masa dalam kali smoke kan. Kalau kau kenal game tu, tahulah. Okay, jom. Sekejap. Sekarang lalu nampak cepat. Oh, adik aku menjerit ni. Cepat aku bunuh tu. Allah Akbar. Dia korang. Dia korang. Aku spectator. Spectator. Harus fokus dulu. Salah. Jom. Banyak tu push. Okay, kita sampai tahu, tetapi kita survive lagi. Allah Akbar. Kan. Oh, kita mati ni. Jom. Kita dah lampu. Sepati lah. Hilang. Okay, betul. Sprint. Nak aku dulu. Tak siap. Memang impossible untuk survive. Tak ada nafas. Jom kita tak benda dulu. Macam basement juga sih. Okay lah. Parasio. Tak menyuruh. Sekejap. Sudah. Harus bawa dulu lah. Okay. Seorang kiseko dah tu. Dah kita bisa survive. Sekarang Allah Akbar. Kita dapat air. Tu glitch. Sekarang mana-mana. Di mana-mana. Macam keadaan dah reda. Tak ada sekarang. Tapi muka satu seekor lagi warden masih mencari kita. Sekarang jom. Tak, masih 2 ekor sedang memburu kita.
Jadi sekarang kita akan lalu dahulu. Bismillah. Okay. Terus bergerak. Okay, ada aku cakap batuk. Okay, kita akan seluruh ke atas. Okay, sikit lagi. Dik. Tuk. Atau kita glitch keluar permis yang hodoh. Ataupun kita terus dahulu dan beberapa minit disebabkan udah akan masuk ke tanah. Gelap juga. Gila. Okay, sekejap. Cepat. Allah. Okay, habis air. Keluar, jangan keluar. Jangan besar. Oh, dia mati pula lah. Asyik. Musik delete dekat air nanti hilang. Okay, sekarang kira dekat dalam jom ambil seluruh air. Okay. Kita diberikan 4 barang ni gunaan untuk berlari. Sekarang tinggal seekor lagi. Allah. Okay, sikit lagi. Jom. Sekarang malam lah. Ya Allah. Tidur. Sudah. Muncullah kau. Atau kita kecil sudah tidur. Allah Akbar. Bang, pula dah. Tak gitu. Pula. Aku lucu dulu bang. Tengok tak cukup lah. Sekarang ya, jom kita tengok warden tu. Adakah sama ada ia lag lagi. Yes.
kita dah berjaya survive pada warden. Dah ada masa 10 minit saja. Jadi saya rasa sampai sini adalah untuk video kita hari ini. Jadi nanti kita akan sambung ke part kedua. Satu lagi map di hujung sana tu yang saya buat tadi tu. Kalau korang tengok, bolehlah aku tunjuk sekarang. Okey, aku tunjuk. Yang nanti. Jom. Ni lah tempat dia. Dan tempat kedua, tempat ketiga di hotel yang agak usang. Okey. Nanti aku main. Jadi sekarang okey. Jadi bye bye. Assalamualaikum. Dah ada waktu semula. Bye bye. Assalamualaikum.